اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Aidilfitri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana penuh keberkatan dan kebersamaan. Sebagai peneraju pendidikan di negeri Selangor, Yayasan Selangor komited untuk terus memperkasakan akses pendidikan berkualiti, membina potensi anak-anak Selangor serta memastikan tiada yang tercicir daripada arus ilmu. Kami percaya bahawa pendidikan bukan sekadar pencapaian akademik tetapi pembentukan sahsiah, nilai dan jati diri. Aidilfitri mengajar kita erti pengorbanan, kesyukuran dan kebersamaan. Ia juga mengingatkan kita bahawa kejayaan yang sebenar adalah apabila ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk agama, bangsa dan negeri tercinta. Kepada seluruh warga kerja, para pelajar, ibu bapa, rakan strategik dan seluruh rakyat Selangor, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas sokongan dan kepercayaan yang berterusan kepada Yayasan Selangor dalam memacu kecermelangan pendidikan. Akhir kata, saya bagi pihak Yayasan Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa sinar baharu, memperkukuhkan silaturahim dan menyemarakkan semangat untuk terus melakar kejayaan. Sekian, terima kasih.